Durian Malaysia, ramai pencintanya. Tidak hairanlah setiap kali tiba musim durian, pasti banyak gerai yang tumbuh di tepi jalan menjadi tumpuan penggemar raja buah itu. Selain warga tempatan, keenakan rasa durian Malaysia turut menjadi buruan pelancong luar yang bercuti ke sini. Keunikan rasa durian Malaysia yang banyak diperkatakan di media sosial telah menarik minat mereka untuk menikmatinya sendiri. Sejak 1934 sehingga kini, terdapat lebih 230 jenis atau klon durian yang berdaftar di bawah Jabatan Pertanian Malaysia. Kepelbagaian aneka itulah pelanggan boleh memilih buah durian yang sesuai dengan selera mereka. Sama ada durian kampung atau durian kahwin, masing-masing mempunyai rasa tersendiri. Muhammad Azri alias, mesra dipanggil Hafiz, antara individu yang menjadikan perniagaan menjual durian sebagai mata pencariannya. Anak kelahiran Petaling Jaya ini telah mula menjual durian sejak awal tahun 2000 lagi. Setiap kali tiba hari raya, Hafiz turut menjual lemang sebagai pendapatan sampingan. Dia mampu menjual sehingga 2,000 batang lemang sehari. Selain lemang biasa, bermula Aidilfitri lalu, Hafiz telah memperkenalkan lemang durian di kerainya yang terletak di Puchong, Selangor. Jadinya lemang durian tu, bila satu masa tu musim durian dan musim raya tu sekali, sama. Jadi saya jual lemang sebelah, jual durian sebelah. Dalam masa sama, saya pun makan dengan lemang. Dan kita pun cubalah bacoh durian tu dengan santan bakar. Jadi sedap pula kan. Di situlah mudahnya lemang durian ni. Kita buat, tapi kita makan sendiri. Kita buat, kita suka-suka je makan sendiri. Tapi bila sambil-sambil tu ada customer, kita bagi rasa dan customer kata, bang boleh jual lah bang, sedap lah bang. Jadi kita pun, tak apalah, nanti dululah kan. Satu masa tu memang dia order. Jadi kita buat, dan dia order dan customer lain pun rasa sedap order. Jadi kita teruskanlah. Tahun ni baru kita mula kan, 2025 ni. Hafiz mengambil tempoh percubaan agak lama sebelum lemang durian ini diketengahkan kepada pelanggan. Ia bagi membolehkan mereka mendapatkan kesempurnaan rasa dan kesesuaian tekstur lemang berkenaan. Uji kaji dia saya ambil masa 2-3 tahun. 2-3 tahun tu nak tahu dia punya cara masakan. Tidak ada, kalau tidak dia jadi atas masak, dalam bawah tak masak, tengah-tengah ada. Pasal dia bercampur dengan isi durian. Dia kena betul-betul kacau bagi sebati. Baru kita boleh bakar. Baru dia dapat masak yang sempurna. Menghasilkan lemang durian, Hafiz akan menggunakan isi dari buah durian kampung dan juga durian kahwin. Isi durian berkenaan diasingkan daripada bijinya dan dihancurkan sehingga lumat. Bila isi, kita akan pakai durian kampung. Cuma kita lebih banyakkan durian kahwin. Sebab durian kahwin ni dia colour cantik, kuning. Bila kita bakar, bila lemang tu dah jadi, dia ada kekuningan. Kuningan dekat lemang durian tu. Rasa pun sedap. Sebenarnya durian kahwin yang kita pakai ni ada udang merah, D13, IY, D24 dan bermacam-macam klon kahwin yang lain. Cuma Musang King Lekton ni kita tak mampu nak pakai. Harganya mahal. Kalau kita pakai pun tak tahu nak letak harga berapa. Jadi
Ada juga customer tanya kan, nak lemang pakai isi durian Musang King, Blackton, boleh kita buat, tapi harga lain lah. Special order lah. Isi durian yang telah lumat dimasukkan ke dalam santan sebelum dibancuh bersama beras pulut. Setiap bancuhan mengandungi 2 kg santan bersama 4 kg pulut, memerlukan 8 hingga 10 biji durian. Secara purata, bancuhan ini mampu menghasilkan sebanyak 20 batang lemang. Setiap hari, Hafiz dan pekerjanya akan menghasilkan di antara 150 hingga 200 batang lemang durian. Santan ni kita perlu tapis sebab kita nak dia punya seredak terkurung tu masuk dalam santan. Jadi lemang akan jadi perang ataupun merah. Jadi kita akan tapis sekali dan 2 kali. Betul-betul santan tu putih, baru kita guna. Setelah siap, bancuhan lemang akan dimasukkan ke dalam buluh yang telah disiapkan. Buluh-buluh lemang ini dibeli daripada komuniti orang asli di Hulu Langat. Biasanya, sebelum digunakan, Hafiz akan memeriksa ketebalan dan saiz buluh berkenaan. Buluh yang terlalu tebal dan besar akan mengambil masa lama untuk lemang masak. Maka hanya buluh yang sesuai sahaja akan digunakan. Dan harga lemang Hafiz adalah mengikut saiz buluhnya. Harga setiap lemang mengikut saiz. Kalau macam ni RM18, macam ni RM20, macam ni RM22. Ini paling besar, RM25. Dengan terbakar yang kecil dulu, kemudian yang besar. Pasal ni berasa yang lama 3 jam. 3 jam. Ini dah 2 jam siap. Okey, sana isi. Lemang durian, hidangan unik yang dipelbagaikan daripada keenakan Raja Buah untuk penggemarnya. Dapur untuk memasak lemang menggunakan campuran kayu getah dan juga kayu proses seperti pellet dan lain-lain. Api dari kayu getah menghasilkan kepanasan yang diperlukan dalam pembuatan lemang. Hafiz mempunyai 6 dapur kayu bagi kegunaan memasak lemang. Proses membakar lemang ini mengambil masa 4 hingga ke 5 jam bergantung kepada saiz dan ketebalan buluh yang digunakan. Lemang durian ni dengan lemang biasa ni dia tak pekat macam lemang durian. Lemang durian ni bila kita campur dengan isi durian, air tu akan jadi pekat. Jadi cara masak dia pun agak lain. Ambil masa sikit. Dalam beza boleh tak? Beza dengan lemang biasa dalam setengah jam itu je. Lemang tradisional, lemang biasa lah dalam 2 jam. Lemang durian dalam 2 jam setengah. 2 jam setengah, 2 jam 40 minit dia masak. Kenapa? Dia pekat. Dia punya isi dalam tu pekat. Jadi untuk dia nak merebus dalam buluh tu dia agak sukar sikit. Macam ni dah masak, dah kembang dah. Gula baru pun dah naik. Dah boleh makan dah. Bermula dengan hasrat ingin mencuba, kini lemang durian Hafiz menjadi tumpuan di kalangan pelanggan tetapnya. Di tangan Hafiz, simbiosis di antara 2 makanan kegemaran rakyat Malaysia menjadi satu menu yang unik
dan disukai ramai. Bagi menjamin mutu lemang yang dihasilkan, Hafiz akan merasai sendiri lemang berkenaan sebelum dijual kepada pelanggan. Cara ini dapat memastikan kepuasan bagi pelanggan yang membeli lemangnya. Bak kata pepatah, Allah membeli, menang memakai. Itulah yang diharapkan Hafiz pada setiap pelanggannya. Kalau lemang, memang orang akan makan dengan rendang. Jadi bila saya buat lemang durian, dia tak ada, dia cecah dengan rendang, dia jadi lain. Jadi saya buat kuah dia, macam serawa lah. Lemang tu kita cecah dengan macam serawa, makan. Dengan lemang durian ni, dengan kita cecah dengan kuah durian ni, dia tak jauh lari daripada dia punya resipi asal. Macam pulut dengan durian. Cuma bezanya lemang dengan serawa durian. Kuah dia lah. Kuah atau serawa merupakan lebihan campuran santan dan durian hasil bancuhan lemang tadi. Ni memang kita lebihkan. Kita nak ambil dia punya kepala. Kepala pati lemang durian ni. Selain itu, kepala atau lebihan lemak santan pada lemang turut dicampur ke dalamnya. Ia kemudiannya dimasak sehingga menjadi pekat dan mendidih. Setiap pelanggan yang membeli lemang durian akan dibekalkan dengan kuah ini secara percuma. Lumrah dunia perniagaan, jualan lemang durian turut berdepan dengan cabaran yang memerlukan perhatian serius. Antara cabaran paling besar adalah untuk memastikan keberadaan bekalan isi durian itu sendiri. Ini kerana musim durian dan musim perayaan tidak selalunya berlaku serentak. Hafiz perlu bijak menyusun strategi dalam memastikan kelangsungan perniagaan lemang duriannya ini. Kisah lemang durian yang tular di media sosial pada Syawal lalu menjadikan gerai Hafiz di Puchong Permai ini menjadi tumpuan penggemar makanan tradisional itu. Bagi mengelak beratur panjang, ada di kalangan pelanggannya ini sanggup datang awal untuk menempah lemang yang diingini. Mereka tidak mahu terlepas daripada menikmati hidangan tradisi yang diberi nafas baru. Bagi membolehkan lebih ramai pelanggan berpeluang menikmati lemang durian, ada ketikanya Hafiz terpaksa menghadkan jumlah yang boleh dibeli mereka. Lemang dia ni ada campur dengan durian kahwin dan pada rasa lah dia ada semewaan yang kata campur dengan durian kahwin. Bagi Hanif Ahmad, peluang merasai lemang durian semasa berada di gerai Hafiz membuatkan dia ingin berkongsi kenikmatan itu bersama anggota keluarga yang lain. Saya memang biasa beli lemang sini, tapi lemang biasa lah. Sekali ni ada pula lemang perisa durian pula, kena test tadi. Memang ngam. Muhammad Umar Farhan dan adiknya Ilyas Bakri Syahrin, mereka mengetahui mengenai keunikan lemang durian Hafiz menerusi media sosial. Kisah tular itu membawa dia dan adiknya sanggup datang dari Kajang ke Puchong untuk mendapatkan lemang berkenaan. Keenakan yang sering diperkatakan, Farhan juga ingin berkongsi makanan tradisional itu bersama saudara yang datang berkunjung. Nyata, usaha yang dilakukan itu tidak sia-sia apabila 2 batang lemang durian yang dibelinya selesai dimakan dalam masa sekejap sahaja. Sentiasa ingin mencuba dan meraihkan hidangan yang tular, bagi remaja ini, peluang menikmati lemang durian buat pertama kali tidak menghampakan.
Selalu tengok dekat sosial media je orang makan lemang durian. Hari ni dapat juga lah. Rasa sedap juga. Rasa dia durian ni kuat lah. Sedap juga. Rasa dia memang lemak-lemak manis lah. Durian dia rasa lah. Keenakan si raja buah memang sentiasa mengujakan penggemarnya. Menariknya, selain dimakan segar, buah durian turut diolah menjadi hidangan lazat. Keberanian Hafiz menggabungkan durian dan lemang telah menyemarakkan lagi kepelbagaian cita rasa tradisional Malaysia. Ia secara tidak langsung menambah kebolehgunaan buah durian di dalam masakan. Bermula dengan percubaan suka-suka dan mengisi kehendak selera sendiri, kini ia menjadi punca rezeki yang menguntungkan.